Okey, sekarang kita sambung session 4 iaitu bahagian reporting. Okey. Untuk event organizer, jika anda minta vendor-vendor anda untuk check in pada waktunya, check out pada waktunya and share diorang punya daily closing sales, anda boleh generate beberapa report yang sangat-sangat bermakna untuk anda dan juga klien-klien anda ataupun sponsors anda. So, apa report yang boleh di-generate dekat sini? Ada 4 jenis iaitu vendor application, siapa yang apply. Kedua, sales per event iaitu jumlah collection jualan anda berkenaan dengan event ni. Attendance report di mana vendor-vendor ini check in dengan check out pukul berapa setiap vendor. Dan juga vendor sales report. Setiap vendor tu secara harian berapa salesnya. Cuma saya nak tekankan sini adalah vendor sales report ni kalau boleh generate selalu on the day of event pun, supaya kita tahu siapa yang patut kita bantu and siapa yang high performer vendor untuk kita kekalkan. Data ni sangat bermakna untuk anda untuk kekalkan ataupun bawa lebih ramai crowd. Alright, and anda tag je mana-mana event anda untuk generate. Contoh saya tekan dekat sini adalah vendor sales report, nama event adalah Welcome to Cherry Tapak. Saya generate report, saya refresh, saya dah boleh download dekat sini. Semudah itu. Okay, terima kasih.